Benda ni kalau tak ada memang kena tipu hidup-hidup dengan kontraktor. Hari tu I dah cakap dengan kontraktor macam-macam. I nak repair ini, I nak buat ini, I nak buat itu. Korang tahu tak sebenarnya dia buat 50% je daripada apa yang I cakap. Sebab dia pun lupa, I pun lupa. Sebab I dah cakap, okay, buat ni. Tapi kalau tak ada black and white, memang. Tapi bila kita tengah bercakap, tak adalah kita nak menaik, menulis semua tu kan. Tekan je satu button ni, sepanjang korang tengah duk jumpa dengan kontraktor semua tu, tengah duk bercakap, membebel semua tu, benda ni dia akan record. Lepas tu nanti korang buka je. Nanti bila buka dekat dia punya app, dia akan tukar semua voice note tu jadi nota, summary. Korang pun boleh baca apa sebenarnya yang korang dah bincang, harga, detail semua tu kan. So korang dah sedia maklum dan korang boleh sendkan benda tu dekat dia juga, so that dia pun tahu ini yang sebenarnya yang kita dah bincang. Tak adalah bila dia dah buat kerja, dah sedar je banyak benda yang dia miss out. Kita dah bincangkan benda ni, tapi sebab tak ada black and white, inilah dia, kita punya black and white. Dah tak payah salin-salin nota, dah tak payah nak type-type, record saja. Dia terus tolong jadikan nota untuk kita. Sebab itulah memang suka sangat sanggup nabung demi plot note ni. Harga dia memang mahal, tapi sangat membantu. Tak kena tipu.